Datuk Seri, soalan bunyi, boleh tak Datuk Seri panggil e-hailing punya company ni, Lala, Grab, Panda, semua ni, kami nak minimum satu order RM7. Setuju tak? Setuju tak? Sekarang berapa? Sekarang dia makin turun Datuk Seri. RM7, RM6, RM5, RM4. Sekarang Okey. Okey, bagi saya 1 minggu saya akan panggil semua e-hailing company. Saya akan jumpa di pejabat Perdana Menteri. Bagi saya tempoh 1 minggu, saya tetapkan masa, saya jumpa dia, saya nak sampaikan pandangan saudara bahawa rate itu terlalu rendah. Rider Grab mangsa terbaru skam Anwar. Hari ini Presiden Pemandu Grab menuntut Anwar menunaikan janji mahu membantu mereka menyelesaikan soal bayaran yang semakin rendah. Beri saya masa seminggu, saya akan panggil dengan syarikat e-hailing. Sepanjang setahun menjadi Perdana Menteri ramai rakyat Malaysia telah discam oleh Anwar Ibrahim, terbaru rider, Grab dan e-hailing yang lain. Sebelum itu Anwar telah skam golongan miskin tegak di dalam negara apabila beliau berjanji akan menoktakan miskin tegak pada penghujung 2023. Perangai skam Anwar ni lebih teruk dari Setiaumo Boy Iman.